geng, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Amaidin. Hari ni saya nak buat satu video unboxing yang ada kat depan saya ni. Kalau korang nak tahu, saya baru beli Insta360 X5. Jom kita buka semua yang ada kat depan ni. Korang rasa yang mana satu dulu yang saya perlu buka ni? Jadi dalam banyak-banyak ni, saya rasalah kan saya patut buka yang ni kan. Korang dah bersedia? Wow. Ini adalah action camera tu. Okey, korang boleh tengok. Saya letak kat bawah dulu. Dan kat dalam ni korang akan dapat satu kotak. Okey, apa ni? Oh, ada punch case. Dan kat dalam ni ada kain. Dan ada USB-C. Dan kat dalam kotak ni juga ada buku manual yang kita tak akan baca. Sebelum itu saya terlupa, korang juga akan dapat stiker, cleaning stiker untuk wing guide, warranty card dan juga buku-buku manual yang lain. Okey, itu sahaja yang ada dalam kotak ni. Jom kita tengok action camera tu. Okey, first sekali kita buka ni, buka plastik dia ni. Lens kamera ni. Dia punya screen protector. Dan satu lagi lens. Kalau korang beli action camera ni, dia dah sediakan dengan bateri. Sebelum itu saya juga terlupa untuk korang masukkan memory card. Korang kena cabut bateri dulu dan masuk memory card dan tutup semula macam biasa. Dan kalau korang tengok belah sini pula ada tempat, sini tempat cas USB-C. Okey, jom kita buka invisible selfie stick pula. Wow. Okey, warna hitam Stick ni kalau korang nak tahu, bila korang pasang dekat Insta360 X5 ni, masa korang tengah rekod video, dia akan hilang tau. Memang tak nampak. Dia akan padam stick ni. Korang pasang macam ni. Lepas tu dia boleh panjangkan lagi ni. Okey, ni panjang dia. Okey, sekarang ni nak buka pula lens cap ni. Ni bentuk dia. Benda ni untuk korang letak dekat kamera 360 ni untuk protect dia punya lens. Dan satu lagi ni adalah multi-function bullet time handle. Yang ni untuk fungsi dia yang buat pusing-pusing tu. Dan dia juga boleh dijadikan tripod. Okey, inilah dia bullet time handle dengan tripod tu. Dia pusing-pusing dan dia boleh jadi tripod. Yang saya beli package Insta360 X5 ni tak didatangkan dengan sekali SD card tau. Jadi korang kena beli asing. Beli yang 128GB sebab Insta360 X5 ni dia rakam 8K. Jadi mesti perlukan storage yang banyak. Kalau 64GB tu mungkin tak cukup. Sebab tu saya ambil 128GB. Okey, sekarang ni saya nak cuba on Insta360 X5 ni. Bismillahirrahmanirrahim. ,8K dia boleh rakam. Okey, inilah dia Insta360 X5 tu. Jadi untuk korang nak beli Insta360 X5 ni, aku dah sediakan link kat bawah tu, semua aksesori dia sekali. Terima kasih korang kerana menonton sampai habis. Terima kasih kepada korang semua yang subscribe channel saya. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.